Adakah anda sering rasa lesu, mudah jatuh sakit, atau kurang bertenaga? Bukan salah pemakanan. Mungkin musuh tersembunyi sedang makan anda dari dalam. Kita cakap pasal tekanan, bukan tekanan biasa-biasa, tapi kronik yang memusnahkan. Di sebalik setiap stres, ada satu hormon superhero, kortisol. Ia bantu kita lari dari bahaya, mode fight or flight kita. Tapi bila bahaya tak pergi, kortisol yang baik jadi jahat. Ia terus membanjiri sistem, tak henti-henti. Bila kortisol sentiasa tinggi, ia mula menekan imun kita. Bayangkan askar pertahanan badan, tiba-tiba kena perintah rehat, sel darah putih, antibodi, semua jadi lemah, tak berfungsi. Badan kita jadi telanjang, terdedah pada kuman, penyakit. Akibatnya asyik demam, selsema, jangkitan susah nak sembuh, masalah kulit, pencernaan atau lebih teruk, autoimun. Kajian tunjuk stres kronik tingkatkan risiko penyakit serius, jantung, diabetes dan ada kaitan risiko kanser. Ini bukan dongeng, ini sains. Badan berlawan secara senyap. Stres bukan cuma rasa di kepala, tapi perubahan fizikal dalam sel. Ia kunci pintu penyembuhan, buka pintu penyakit. Setiap hari kita bertarung dengan diri sendiri. Jadi, apa nak buat? Takkan biar saja badan rosak. Kena belajar urus stres. Tidur cukup, bersenam, makan sihat. Cari masa rehatkan minda, macam meditasi atau hobi. Jangan biar stres jadi pembunuh senyap anda. Jaga diri, jaga imuniti.